Ramai yang keliru antara 1 gram dengan 1 dinar. Dua-dua ni tak sama. Walaupun ada persamaan dari sudut ketulenan emas. Kedua-duanya adalah emas berketulenan 999.9. Tapi 1 gram ni berat dia 1 gram. 1 dinar ni pula berat dia bukan 1 gram, tapi 4.25 gram. Dan harga dia of course lah berbeza. 1 gram ni harga hari ni 25 Ogos 2026, 1 gram sekitar RM650. Manakala 1 dinar pula adalah sekitar RM2,300. So macam mana? Anda ada salah satu daripadanya ataupun kedua-duanya pun tak ada? Jangan risau. Dekat account Gap Public Gold, iaitu Gold Accumulation Program, kita boleh menabung emas sikit-sikit serendah RM100. Ada bajet, terus tukarkan kepada emas dan kita kumpul sikit-sikit sampailah cukup 1 gram ataupun 1 dinar. Paling baik keluarkan kedua-duanya sekali. Konsisten beli emas, top up emas, insya-Allah tuan-puan akan capai target simpanan emas dan boleh tunaikan matlamat kewangan tuan-puan. Nak saya bantu mulakan tabungan emas dengan Public Gold? Boleh rujuk pin video saya atau klik link di profil atau komen saja emas.